Makan dulu. Kakak macam mana? Kakak janganlah abang nak tengok Anas makan tu. Sedap ke? Apa tu? Oh. Tak sedap ke? Anas rasa macam mana? Nonton. Sibuk je. Tak tengok Anas makan. Kain tepi. Anas nak makan tu. Enes. Minum air dulu. Minum air dipadat tak? Nyam. Kena belajar. Kakak tu pun tak pandai nak minum air. Kain pun tak pandai juga minum air. Dia belajar makan dah tu. Makan dulu. Jadi kita mandi. Macam ni. Ada baju apa? Ke baju malam. Kenapa asyik suka tanya baju apa je apa? Sebab dia tak sabar nak baju jalan-jalan nak pergi hotel. Ya ke? Macam tu pula. Tapi I kakak, love you. orang tengok Anas sama tengok kau. Janganlah. Dia nak simpan video. Tutup mulut je. Macam tak nak bagi kerjasama je. Tutup mulut rapat je. Kau tak nak bagi ibu suap ke? Tak nak bagi ibu suap ke? Sama je kakak pun makan benda ni kan. Keluar je balik. Yang keluarkan. Telan dah. Oh, dia Anas tak sedap. Nanti lapar. Kan? Nanti lapar. Nak lupa pula. Buik. Nanti lapar macam mana? Anas lapar macam mana? Jadi jangan dia nak belajar makan tu. Jangan kacau. Tendang sini, tendang sana. Abang pula doa. Nyam. Tak sedap ke? Muka je tak sedap je. Dia macam dia first time dia rasa benda kat leher dia masuk. Dia benda masuk, pecahan masuk. Belum ni nak susu je. Pelan. Ini ada benda lah, keras pula. Pani tahi kau busuk Pani. Apa? Ya. Bau ni. Anas belajar ke? Ana belajar. You belajar makan. Ya, macam kain tu. Kain makan sendiri. Dulu kain pun macam ni juga. Suap juga. Masa tu kan aku ada masa kecil.